Untuk idea pertama, saya akan tunjuk awak kad bunga buatan sendiri. Bunga kat depan memang ada optik 3D. Buat sendiri daripada serviet. Macam mana nak buat dan macam mana saya buat seluruh kad ni, saya akan tunjuk awak. Untuk kad tu, awak perlukan kertas kad sebagai asas dia. Lepas tu, serviet yang cantik untuk buat bunga. Gunting untuk potong. Lepas tu, awak perlukan stapler ataupun benang untuk letak bunga tu kat tengah. Lepas tu, gam ataupun double-sided tape untuk lekat bunga tu. Kita boleh terus mula. Saya lipat je kertas kad ni kat tengah sebagai asas kad saya. Untuk kelopak bunga, saya mula-mula gunting seluruh bahagian serviet yang ada pori-pori ni. Boleh nampak kat sini ada corak kecil-kecil. Dia ada kat seluruh tepi serviet ni. Tapi saya nak gunting semua sebab saya tak perlukan dia. Saya perlukan bahagian yang tak ada pori. Serviet ni dah jadi kecil. Saya buka lapisan dia. Dia 3 lapisan sebenarnya. 2 warna putih dengan 1 yang warna-warni. Saya guna yang putih dulu. Saya nak potong dia ikut lipatan. Empat. Lepas tu 6 dengan 8. Saya nak buat kelopak putih dengan isi yang berwarna. Sebab tu saya letak kertas berwarna atas kertas putih. Saya nak mula lipat semua. Buat corak zigzag. Mula-mula depan. Lepas tu pusing. Belakang. Lepas tu depan balik. Akhir sekali kat depan balik. Awak boleh nampak dah jadi macam kipas. Saya nak ikat dia kat tengah. Macam ni. Sekarang saya nak gunting kelopak bunga. Saya gunting kat sini. Bahagian bawah. Kat atas ni sikit. Kat sini pun sama. Pastikan dia sama besar. Dua-dua bahagian nampak sama besar dari atas dengan bawah. Sekarang saya buka lipatan dia. Saya akan tarik setiap lapisan ke atas. Saya mula kat tengah dengan warna pink. Setiap lapisan akan ditarik ke atas. Macam tu jadilah corak yang cantik ni. Jadi kelopak. Ni lah kelopak belah dalam. Warna pink. Sekarang kelopak luar. Warna putih pula. Awak nampak yang luar warna putih ni. Saya tak buka dia betul-betul. Kat sini ada lapisan yang bertindih. Rupa dia lain sikit dari yang dalam warna pink ni. Kita buka dia sikit je. Yang luar ni dia kasar sikit. Macam ni. Inilah rupa bunga ni kat tangan saya. Awak boleh nampak dia memang dah jadi bulat kat tengah. Dah tak boleh nampak dua bahagian kat sini dah. Saya boleh gunting tali ni. Pegang semua elok. Sekarang kita nak lekat bunga ni.
kat depan, atas kad tu memang kesan 3D yang cool. Saya guna double sided tape. Lekat kat belakang bunga ni. Tekan atas kad. Dia dah kekal. Memang sesuai dengan corak kat belakang ni. Bunga yang terkeluar ni sesuai jadi kad birthday ataupun kad hari ibu. Memang kejutan yang cantik. Kena ada tempat untuk tulisan juga. Kat dalam ni ada banyak tempat untuk tulis ataupun lukis gambar. Macam ni lah rupa kad bunga saya. Saya akan buat magnet-magnet kecil sendiri. Saya ada papan bermagnet kat belakang ni. Dah ada magnet-magnet pun kat sini. Saya ada idea lain macam mana kita nak buat magnet sendiri. Saya ada stiker-stiker ni yang saya pernah tunjuk sebelum ni. Contohnya stiker ni satu dengan kaktus ataupun benda-benda cool yang lain. Dia dalam bentuk 3D. Saya rasa cool juga kalau kita lekat dia kat dinding bermagnet. Selain tu saya ada stiker kayu ni. Saya pernah tunjuk sebelum ni juga. Saya boleh bayangkan dia jadi magnet. Tapi kita perlukan benda untuk lekat dia. Saya ada magnet-magnet kecil ni. Ni kan DIY murah. Sebab tu saya ada magnet-magnet lain juga. Kita boleh juga guna magnet yang macam ni. Murah je, boleh beli. Ataupun saya ada magnet ni dengan kek kat atas dia. Saya boleh juga barukan dia untuk jadi benda lain pula. Ataupun magnet ni yang saya ada kat belakang ni. Saya beli murah je. Mungkin awak pun ada magnet yang awak nak barukan. Boleh guna stiker ataupun kita boleh gunting benda daripada cardboard ataupun daripada surat khabar. Tak mahal pun. Saya mula kat sini. Kat belakang dia penuh dengan double sided tape. Kalau saya lekat kat magnet, dia akan melekat kat dinding magnet saya. Sebab tu saya ada kertas kat sini. Saya nak lekat dia atas kertas dulu. Gunting dia. Lepas tu bolehlah saya lekat stiker magnet ni. Saya akan lekat banyak terus. Sebab stiker kayu ni berat juga. Dia patut boleh bertahan. Sebab tu saya lekat 4 magnet terus. Nak tengok kalau dia boleh melekat. Boleh juga. Nak tengok. Okey, kita boleh letak benda juga. Nampak cantik sangat. Kalau kita guna magnet ni, kita boleh terus lekat stiker ke atas dia. Ataupun guna gam untuk lekat dia. Sebab saya rasa dia tak bertahan sangat kat magnet ni. Saya rasa saya akan tambah gam juga. Saya suka gam panas ataupun gam craft. Tak lama lepas tu, saya ada banyak magnet-magnet baru. Dapatlah dinding magnet ni rupa baru. Bolehlah awak hias dinding magnet awak. Buat je magnet awak baru, bagi nafas baru atas meja tulis awak. Seterusnya, saya nak tunjuk macam mana nak buat jelly mandi. Saya guna jelly vegetarian dengan sabun mandi. Satu warna pink, lagi satu warna hijau. Dua-dua ada sikit je, cukuplah tu. Saya perlukan lagi 100 ml air. Awak kena tengok kat paket awak. Awak boleh gunakan jelly biasa ataupun agar-agar pun boleh juga. Kat sini kita kena masak 100 ml air dengan serbuk tu. Saya akan buat tu dalam langkah pertama. Saya dah letak jelly panas dalam 2 bekas. Setiap satu akan masuk sabun mandi sikit. Kacau elok-elok. Saya akan masukkan semua dalam bekas ketiga. Buat lapisan.
Sentiasa tukar-tukar. Sekarang saya dapat corak yang cantik. Saya akan biarkan jeli mandi ni keras. Saya biarkan dia suam dulu. Lepas tu saya masukkan dalam peti sejuk. Boleh ambil masa 2-3 jam. Sekarang jeli ni dah keras. Saya biarkan dia suam. Lepas tu saya masukkan dalam peti. Sekarang saya nak keluarkan dia dengan sudu. Angkat je dia keluar. Awak boleh nampak sebab saya masukkan dia bergilir-gilir. Saya dapat corak yang cantik. Bau dia pun sedap. Baru cherry, bau halia. Awak boleh nampak bila saya gosok dia macam ni, dia mula untuk berbuih. Memang DIY mandian yang sangat cool. Seronok sangat. Senang je. Untuk hiasan bilik, awak perlukan bekas kaca yang lama. Mungkin bekas jam, kita boleh basuh dia. Lepas tu buang kertas dia kat bahagian luar. Saya punya ni bekas jam yang saya pernah letak candle kat dalam. Ada wax sikit kat dalam tapi tak apalah, tak nampak sangat. Saya nak lekat semua dengan washi tape. Saya pilih warna hijau dengan emas. Semua segar dan sesuai untuk musim panas. Nanti saya akan masukkan bunga plastik kat dalam. Saya mula kat bawah ni, saya akan lekat jalur demi jalur washi tape sekeliling bekas ni. Kat washi tape saya ni ada pokok-pokok. Kat bawah ni pula macam jalan. Apa ni? Saya rasa ni kemah dengan ada asap. Ni washi tape yang bercorak. Saya rasa cool kalau kita lekat kat benda. Bolehlah kita tengok apa jadi. Ada pemandangan, ada jalan, ada juga yang ada kereta. Kita boleh juga ambil washi tape yang corak lain. Tapi saya suka macam ni dengan jalan, dengan pokok. Kat sini saya ada yang ada rumput. Sebagai kontras, saya ada juga satu yang emas. Okey, saya dah lekat semua. Awak boleh tengok apa yang kita boleh jumpa. Ada pokok, ada layang-layang. Kat sini ada kemah. Kat sini ada tiang elektrik. Kat sini ada banyak benda untuk kita terokai. Kita boleh juga guna ni untuk letak lilin. Macam saya cakap tadi, saya pernah guna bekas ni untuk letak lilin. Tapi dah habis. Kalau kita letak lilin kat dalam, mesti cantik dia menyala dalam gelap. Mungkin juga untuk garden. Kalau kita ada majlis kat garden, kita boleh letak ni kat luar. Ataupun macam yang saya cakap tadi, sebagai pasu untuk bunga plastik. Ataupun untuk bunga betul. Saya rasa ni memang hiasan bilik yang senang dan cantik. Akhir sekali, saya nak tunjuk awak macam mana nak buat aiskrim buah sendiri. Untuk tu awak perlukan buah beku. Kat sini saya ada 100 gram campuran berry. Saya akan masukkan dalam mixer. Masukkan semua. Lepas tu kita letak separuh yogurt. 100 gram buah jadi 50 gram yogurt. Yogurt tu dari fridge macam biasa. Buah ni pula dari dah beku. Lepas tu saya tutup mixer. Letak penutup. Pasang soket. Dah boleh mula. Saya dah buka penutup dengan pisau dia. Awak boleh nampak memang dapat aiskrim yang berkrim. Sangat sedap dan menyegarkan masa musim panas ni. Memang portion aiskrim yang besar dari 100 gram buah dengan 50 gram yogurt.